Simpanan emas adalah cara menyimpan aset yang selamat untuk simpanan jangka masa panjang, melindungi nilai daripada inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Bila mana kita simpan emas, nilainya lebih stabil dalam tempoh jangka masa panjang, walaupun harganya boleh naik turun untuk jangka masa pendek. Emas ni adalah aset yang mampu milik, instrumen pelaburan dan warisan untuk generasi akan datang. Emas ni kalis inflasi. Nilai emas terbukti bertahan berabad-abad lamanya dan melindungi kuasa beli daripada inflasi. Dan emas ni adalah aset yang mampu kita miliki seawal usia mungkin. Kita semua boleh menyimpan emas ni ikut bajet kita sendiri. Sebagai contoh, untuk kita dapatkan 100 gram emas yang pertama, kita boleh saja simpan emas ni sedikit demi sedikit, gram emas demi gram emas ataupun 1 gram demi 1 gram. Bila kita buat simpanan dalam bentuk emas, emas fizikal adalah emas yang terbaik. Simpanan emas ni mudah. Bila kita perlukan duit dengan segera, kita boleh jual sahaja ataupun pajak saja emas kita ni untuk dapatkan tunai dengan segera. Emas juga boleh diwarisi kepada generasi akan datang sebagai hadiah yang bernilai dan kekal berabad zaman. Dan cara yang paling mudah untuk kita mula buat simpanan dalam bentuk emas adalah melalui akaun Muscat Public Gold. Kita boleh simpan emas ni ikut bajet kita sendiri. Kita boleh beli emas ni bila-bila masa saja yang kita nak, dan yang paling penting, kita boleh fizikalkan saja emas kita bila dah cukup gram emas dalam akaun Muscat Public Gold. Jadi untuk tuan-puan yang belum lagi ada akaun Muscat Public Gold dan nak buat simpanan emas ni dengan cara mudah, boleh klik saja link di bio saya untuk saya bantu. So dapat satu, cek komen, jangan lupa follow.